Semua orang mesti ada sahabat kan? Mesti rindu kan? Bila kita dah besar, kawan-kawan kita semua hilang. Bukan sebab gaduh, bukan sebab salah faham, tapi sebab fasa kehidupan. Satu demi satu akan hilang dan takkan berhubungi lagi, kan? Semua orang lalu, ya. Selamat datang ke RBZ Rules bersama saya, Ibad Yala. Dan cerita kita hari ini adalah persahabatan dalam tim Robozeta. Korang semua tahu kan? Kita lalu satu fasa ke satu fasa. Bukan mudah. Semua orang lalu benda yang sama. Ya, era sekarang ni memang Ibad boleh cakap very challenging dalam pelbagai aspek yang kita lalu. Dan kita as a manusia perlukan someone yang boleh share masalah, dengar, tolong time susah. Kalau kita ada persahabatan, tolong jaga baik-baik. Kita boleh menghadapi hidup ni dengan lebih mudah kalau kita ada kawan, sahabat untuk kita lalu bersama. So kita kena change the mood. Okay guys, jangan sedih-sedih sangat. Okay, so kita nak relate dengan RBZ ni pula. Persahabatan dalam RBZ ni memang touching habis, tapi kita tetap kena teruskan kehidupan kita teguh, kuat dan teruskan dengan aman. Kalau kita tengok Robozeta ni, dalam satu pasukan terang lebih bersuluh. Bonding antara diorang ni memang sangat-sangat teguh guys. Okay, so kena teguh macam Robozeta dan pasukan. Okay, now kita nak sentuh persahabatan antara Zeno-Chip dan Mojo. Mesti korang dah kenal dua ekor ni kan? Zeno dengan Mojo ni dari dulu memang asalnya kawan. Tapi Mojo frust bila Zeno lagi percaya tim Robozeta dari kawan dia sendiri. Sedih kan? Zeno banyak tolong Robozeta dan sebab tu Mojo jealous pasal benda tu. Sebabkan itulah Mojo selalu dekat kapal angkasa dia sorang-sorang. Mojo selalu bawa diri, merajuk. Sampailah sekarang Mojo masih merajuk. Maybe diorang ni kena duduk satu table, have a deep conversation, heart to heart, man to man, untuk selesaikan masalah yang diorang lalui. Itulah jalan penyelesaian yang paling baik untuk kita lalui. Duduk dan bagi tahu apa masalah kita. So kawan-kawan, apa yang memmusnahkan satu persahabatan? Nombor satu, dengki di antara satu sama lain. Nombor dua, tak support kawan-kawan. Nombor tiga, tak bayar hutang. Nombor empat, tak bayar hutang. Nombor lima, tak bayar hutang. Personal pula, sorry. Itu untuk kawan-kawan saya lah yang tak bayar saya hutang saya. So sila bayar. Itu merosakkan persahabatan kita. Apa yang perlu kita elakkan dari musnahnya satu-satu persahabatan? Perlu sentiasa communicate to each other. Pertimbang rasa dengan kawan. Setia, jujur walaupun berat isu tu. Tapi tetap kena jujur. Dan hutang tadi tu jangan lupa bayar. Itu lagi penting. Kesimpulan untuk video kali ini adalah jaga persahabatan korang, jangan buat apa-apa untuk merosakkan persahabatan korang, dan jangan bagi orang ketiga merosakkan persahabatan korang. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe YouTube, TikTok dan Instagram Robozeta.
produk.